Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah jumpa lagi dalam video kali ini. Kali ini saya kongsikan pula punca lain adalah faktor jentera ataupun kenderaan anda. Ketahuilah dan pelajarilah dan selamilah kemampuan jentera anda. Kalau anda memandu kereta Volkswagen ataupun Proton Wira, beza. Kalau anda memandu Pro 2 kancil dan Pro 2 beza, memang berbeza. Begitu juga kalau anda memandu kenderaan 4x4, sama ada Triton, Hilux, Navara dan sebagainya, Ford Ranger, Raptor. Sama juga kalau anda memandu lori, bas, backhoe. Begitu juga sekiranya anda menunggang motosikal. Dulu-dulu naik motor kris, duit dah besar, dah banyak, gaji besar, tinggi, nafsu pun tinggi, beli motosikal berkuasa tinggi, bawa Ducati Panigale. Faktor jentera ini memainkan peranan penting. Bagaimana kemalangan boleh berlaku? Kalau anda tidak mengetahui kemampuan jentera anda semasa di jalan raya, gear 1 boleh pergi sampai berapa, nak ambil corner macam mana, keadaan tayar dia macam mana, suspension macam mana. Faktor ini juga menyumbang kepada berlakunya kemalangan jalan raya. Bagaimana kita memandu kenderaan pacuan roda hadapan, pacuan roda belakang, kenderaan 4x4, contoh Subaru, Mitsubishi Lancer, yang 4-wheel drive tu ataupun all-wheel drive tu, kenderaan K-car, kenderaan sedan, kenderaan hatchback, SUV, kenderaan 4x4. Ketahuilah terlebih dahulu kenderaan-kenderaan ini, belajarlah selok-belok kenderaan ini sebelum anda tekan minyak rapat-rapat semasa memandu di jalan raya. Tambah-tambah lagi dalam jalan raya yang selekoh, sempit dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Hujan lebat, kabus tebal, pandangan terhad. Janganlah kita memandu sembrono, mentang-mentang kita ada duit banyak. Ingat pesanan saya ni, dah dekat nak raya ni, berhati-hatilah di jalan raya. Jangan jadi punca berlakunya kemalangan jalan raya dan jangan jadi mangsa kemalangan jalan raya. Kita hanya berusaha. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada yang lain. Apa nak jadi, jadilah. Bye-bye.